Pernah tak rasa malas sangat sampai nak buat apa benda semua rasa berat? Tapi dalam hati kita tahu kita kena teruskan. Jangan risau, hari ini Kak Oya nak kongsikan satu tip ringkas tapi sangat berkesan. Tip dia adalah buat perkara yang paling kecil tapi kena konsisten. Contohnya, kalau malas nak bersenam selama 30 minit, buatlah senaman tu selama 3 minit. Kalau tak larat baca buku 10 muka, satu buku muka surat je dah memadai. Bila kita buat walaupun sikit, otak kita mula percaya yang kita ni sejenis orang yang konsisten. Dari situ, momentum mula terbina. Perlahan-lahan kita akan jadi lebih rajin. Ingat ya, konsisten bukan bermaksud buat banyak. Buat secara berterusan. Mulakan yang kecil, teruskan perlahan. Tapi jangan sesekali berhenti. Itulah rahsia kejayaan. Follow Kak Oya for more. Kak Oya share because Kak Oya care.